Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk kita masih berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan, yang penuh dengan ganjaran, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan, yang mana kita akan berpuasa dari terbitnya fajar mentari sehingganya tenggelamnya mentari pada waktu maghrib. Okey, di sepanjang waktu tersebut terdapat dua waktu yang amat penting bagi umat Islam, iaitu waktu bersahur dan kedua waktu iftar atau berbuka puasa. Kedua-dua waktu ini memberi kesan yang signifikan kepada kita, yang mana ianya memberi kesediaan kita dari segi fizikal untuk menghadapi Ramadan tersebut dan membangkitkan rasa spiritual dan rohani yang jitu dalam bulan puasa tersebut. Okey, kita pergi satu persatu. Pada bulan Ramadan hanya ada waktu bersahur. Bersahur biasanya kita akan mengambil juadah, menyentuh juadah yang simple-simple untuk membekalkan kita tenaga. Yang mana tenaga itu kita guna untuk kegiatan seharian kita di bulan Ramadan, untuk seperti bekerja dan lain-lain. Jadi pengambilan sahur adalah amat penting. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Daripada hadis ini kita dapat fahami bahawasanya dalam kita bersahur bukan sahaja kita mendapat kekuatan fizikal atau bekalan untuk meneruskan puasa pada hari tersebut, tetapi ia juga memberi keberkatan dan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita bermalas-malasan lihat untuk membangun sahur. Bangunlah walaupun hanya seteguk air. Bangunlah walaupun menyentuh sebiji kurma, kerana padanya ada pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada waktu yang kedua, iaitu waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa atau iftar memang waktu ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam yang berpuasa. Mana tidaknya kita sudah berpuasa seharian menahan lapar dan dahaga. Namun pada masa berbuka kita diberi ganjaran untuk berbuka puasa dan boleh memakan apa yang kita mahu. Jadi pada waktu inilah kita bergembira dengan nikmat Allah yang kita dapat pada hari itu. Jadi berbukalah dengan penuh kesyukuran, berbukalah dengan penuh kenikmatan, bergembiralah. Namun janganlah sampai kita pula membazir-bazir apa yang kita beli. Seperti mana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, diberi dua kegembiraan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Orang yang berpuasa diberi dua kegembiraan, iaitu pertama, kegembiraan ketika dia berbuka, dan kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saya rasa perkongsian saya pada kali ini. Apa yang lebih itu adalah daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.